Ramai tak sedar bila sendi mula rasa panas, tegang atau bengkak, itu tanda awal asid urik dalam badan dah tinggi. Kalau biar lama, dia boleh serang banyak tempat. Jari, lutut, buku lali sampai nak pijak lantai pun terasa. Masalahnya, ramai orang cuma tahan sakit tapi tak kawal punca dia. Asid urik ni terbentuk bila badan tak sempat buang lebihan daripada makanan macam daging merah, makanan laut atau minuman manis. Sebab tu penting untuk bantu badan kawal balik paras asid urik ni. Antara ikhtiar yang ramai orang guna sekarang, kapsul tapak baru. Dalam tapak baru ada Cortet Phellodendron atau orang panggil kulit kayu retak dan beberapa herba tropika yang lain. Herba ni bantu badan rasa lebih lega bila sendi dah lama tertekan serta bantu kurangkan rasa tak selesa masa berjalan. Kuncinya konsisten dan jaga gaya hidup. Kurangkan makanan tinggi purin, minum air banyak dan teruskan ikhtiar dengan cara semula jadi macam tapak baru. Jangan tunggu sampai melarat, rawat dengan ilmu dan tindakan awal.